Yang lain kata mau datang bawa orang. Dia yang bertanya ni bagi kita, ni Tuan Syekh tolong jawab juga masih berhitung. Mai pada waktu ini 2 bulan tadi, tolong jawab juga. Tolong ikut je. Hak tu boleh lagi. Kalau aku tak pandai, tak boleh jawab. Dia kata aku mau hitung ni 2 bulan berjalan. Apa soalannya aku bawa? Tuan jawab tu masuk ni. Tolong jawab tak baik. Tak tahu lagi kau macam mana. Kalau Tuan pun lagi, aku tak jawab. Benda aku tak tahu. Benda aku tak jawab. Itu bawa toko. Kalau jadi jawab semua ni, dia tak mana. Dia tak sedar diri. Ilmu dia benar semua tak mana. Macam orang pakar jantung. Dia tanya bawa kulit, dia tak tahu. Dia tanya bawa hidung, dia tak tahu. Pakar mata. Hanya bawa, ya masing-masing ada bahagian. Mana ada orang pakar segala-galanya. Orang pakar segala-galanya, dia menggunakan tak tidak. Itu maknanya ada pakar bahagian spesialis apa? Spesialis jadi spesialis penyakit dalam. Spesialis bab ini apa? Semua kan tanya boleh terus boleh jawab. Mana? Dia tak tahu yang dia minta maaf. Jangan paksa. Dan Syekh punya apa saya jawab kepada dia. Dia kata yang ni jawapannya Allah. Dia orang kata apa jawapan dia tak tahu. Mana boleh dia jawab. Terus ke-11, memberikan perhatian kepada murid yang bertanya dan cuba memahami soalannya dengan baik. Ya, sebelum dijawab soalan kita faham. Guru kalau tak faham soalan dia tak tahu jawab. Karena menjawab itu setelah mampu mentasawurkan soalan ilmu. Orang tanya sesuatu kepada kita, soalan itu kita tak faham lagi, mana boleh jawab? Kita tak faham lagi. Bila kita faham, maka kita dah cerna dalam kita punya. Oh, masalah begini, baru jawapan dia macam ni. Kalau kita pun tak arti dan kita faham lagi soalan dia, kita kata yang ni haram. Mana boleh macam tu? Dia pun tak faham lagi soalan, belum dapat menggambarkan lagi soalan itu dalam kepala dia. Dia dah mampu menggambarkan macam ni, baru ini tak boleh, ini boleh. Dia mesti mampu menggambarkan sesuatu. Ke-12, menerima hujah atau dalil yang dihadapkan kepadanya. Ke-13, tunduk kepada kebenaran dengan kembali kepada yang ketiga dia. Kalau ada tersalah, terima kasih. Ke-14, melarang murid daripada ilmu yang boleh memudaratkan. Tugas orang buku melarang murid-muridnya daripada belajar ilmu yang mudarat ataupun ilmu yang tidak mengikuti mahal ilmu. Hayat ilmu. Orang ini mengaji ilmu, kan ilmu ni banyak. Berapa puluh macam ilmu. Mungkin kalau kita naik sekarang ni ilmu lebih daripada 30 kali. Dan ilmu ni ada hierarki dia, ada maratib dia, ada martabat dia, ada susunan dia. 1, 2, 3 sampai 30. Jadi dia guru ni tugasnya melarang murid daripada belajar ilmu yang ke-17, yang kedua belum beliau ini. Jadi kata guru murid, kau jangan belajar ilmu ini, karena yang kedua pun macam kita ada duit. Katalah gaji kita cukup sebenarnya dalam 1,000 lah kita duit. Apa benda kita nak duit? Mesti kita senarai dulu. Ada 1,000 dia tak pandai, tak duit nanti tak cukup makan. Dalam 1,000 ni kita nak beli apa dulu? Kita ada prioriti. Jangan dalam gaji 1,000 pertama gaji handphone. Yang kedua tukar TV. Yang ketiga usah rokok. Beli rokok. Bahaya pun juga beli. Kita beli rumah anda. Bulan pun beli. Yang pertama tukar handphone. Habis juga beli. Lagi bahaya tak ada apa-apa. Lalu wanita lagi mentakbir hidup. Jadi, ilmu ada juga. Bukan ajarkan ilmu. Engkau mula-mula kena mengaji ilmu tauhid. Seperti mengaji ilmu fiqh. Yang ketiga mengaji ilmu tasawuf. Kadarnya kita banyak sangat. Kadar ini. Suka kajian. Lepas itu, kalau yang kelima. Kalau semua 21,
putih macam hitam. Suruh baca Fatihah imam. Bukan belajar orang putih tak baik. Elok senang mengajar orang bagus. Tapi prioriti yang mana? Yang nak dibawa ke syurga yang mana? Yang nak dibawa ke akhirat yang mana? Fatihah baca tak betul. Hari Quran boleh baca lagi. Bukan mana? Jangan kita Islam yang bercanggah dengan itu, tak bercanggah dengan sains, tak bercanggah dengan geografi, tak bercanggah dengan semua ilmu tak bercanggah. Cuma dia ada bahawa ibu yang ada susunan. Macam kehidupan ada susunan. Yang mana yang tidak benar, yang mana yang kemudian sedikit apa ada belajar lebih boleh meninggal. Dia belajar yang dulu, tapi orang ada larat kabur, yang buat dalam mana boleh macam kurang. Kalau orang yang dah berpandai dengan enjin, seorang mekanik kereta ke bawah buat pandai. Tak enjin tak tekan minyak sini. Ini perlu tenang dia. Yang ini perah dia bagian ni. Dia ini dia tahu tak apa. Orang yang kenal semua baca at-tahiyah. At-tahiyah. Macam senang pun di sini begini dengan bunyi ini dia tahu apa. Baca tahiyah. Asyhadu an la wa asyhadu anna asyhadu bukan asyhadu an la wa asyhadu anna. Kalau umrah ini dah kali supaya berdiri Islam berdiri. Dah masih dia nak kamu umrah ke kau ini supaya berdiri. Bukan mana umrah baik, tapi dia berbeda maraketnya khusus. Ia ada susu. Terus ke-15, melarang murid daripada menghendaki yang lain daripada Allah dengan ilmunya. Ke-16, melarang murid daripada menuntut ilmu yang fardu kifayah sebelum selesai daripada menuntut ilmu yang fardu ain. Dan ilmu yang fardu ain itu ialah yang berkenaan dengan kebaikan zahir dan batin dengan takwa. Ke-17, memperbaiki diri sendiri dengan takwa sebelum dia menyuruh orang lain, supaya muridnya dapat mencontohi amalannya dan mengambil manfaat daripada percakapannya, yakni ilmunya. Pasal yang ketiga, adab-adab seorang murid. Adapun adab-adab seorang murid terhadap gurunya, maka iaitu pertama, apabila dia menemui gurunya, maka hendaklah dia memberi salam kepadanya terlebih dahulu. itu sepatutnya kalau guru dia tengok dia tak beri salam, gurunya lah beri salam. Itu sepatutnya murid beri salam kepada guru, anak kepada pok, orang yang seorang kepada orang yang mama, itu macam yang berkendaraan kepada orang yang berjalan, yang berjalan kepada orang yang duduk. Orang yang dia sudah masuk dekat salam dia tidak apa-apa, assalamualaikum. Tak boleh salam, dia tak beri salam lagi. Terus Kedua, jangan membanyakkan bercakap-cakap di hadapan gurunya. jangan bisa cakap dah dalam buku. Dia nak apa kata dia pandai dalam buku. Terus Ketiga, jangan dia bercakap-cakap sebelum gurunya bertanya kepadanya. Keempat, jangan dia bertanya kepada gurunya sebelum dia meminta izin. kita izin dulu. Guru dia dah letih lah. Boleh dah senang tukang tanya sama. Ini bertubi-tubi mas. Dia pun tak riak. Tak boleh nak jawab. Silam-silam dia. Kerana dia pun dah letih sangat nak mandi. Ada nak mandi kita pun tanya juga ke dia. Dia pun jawab baik-baik. Dia macam jawab dia tak tepat kan. Ada salah kita sendiri memaksa dia untuk dan qadhi kan. Qadhi dia tak boleh menghukum masa dia langgar. Tak boleh buat keputusan masa dia marah. Lagi marah di rumah yang kering dengan bini dia, khimah marah. Buat keputusan dia silap. Masa marah di rumah tu kami dia mau dia. Dia tak bawa lagi bagi aku. Maknanya dia ada keputusan. Mereka kata putus macam ni. Masa dia tak boleh bawa lagi tak boleh.
yang tenang. Jangan masa lapar, jangan masa marah, masa tenang berkeputusan. Oh, diberi. Kalau dia lapar, dia mesti cepat makan semua. Kita ada semua habis. Itu boleh keputusan mendadak. Ada habis. Ada kursi. Terus. Kelima, jangan dia menyangkal yang ini menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap perkataan gurunya, seperti dia berkata, si fulan itu menyalahi akan yang engkau kata. Dia berdomba antara gurunya dengan orang lain. Guru yang lain. Terus. Keenam, jangan dia mengisyaratkan kepada gurunya dengan menyalahi pendapatnya, maka ia menyangka bahawa ia lebih mengetahui daripada gurunya. Aneh. Orang yang berpengalaman mengajar, macam orang jual emas. Orang yang jual emas, dia sekali tengok, dia tahu emas ini berapa. Guru yang berpengalaman mengajar, dia bersedia semua orang yang ada dia boleh tahu apa yang ada di hati orang yang ada di depan. Orang yang dah mengajar 35 tahun, Syarah 35 tahun dah, dia boleh tahu lah, dia bersedia semua. Ini muka ini supaya dia tak bisa cakap lagi. Muka ini buku Wallahu a'lam. Muka ini atau jangan dia berikan. Dia boleh muka orang lagi dia. Muka ini dia kompunan ni cakap dia. Muka ini dia cakap. Dia dah 30 tahun mengajar. Dia tahu. Dia tak bukan masalah benda kasyaf dia. Kalau Osman bin Affan yang pakai ini, lain pun lain lagi. Yang tu kasyaf lagi. Ya, lain lagi. Amal. Jadi seorang guru itu dia mengetahui banyak yang ada sistem apa. Kita bahasa tanya yang ini, dia banyak. Pokoknya kita tak lain apa. Kita tahu soalan kita. Tapi bersama kita. Kan sama dengan yang lain. Namanya saya lupa. Kalau kita tanya yang ini, dia terus kita tanya. Beliau. Karena itu jangan cepat mau bertanya. Habiskan dia cakap dulu. Pokoknya terjawab dah. Yang kita nak tanya. Itu lagi kita pahami. Kita tidak pahami. Saya tidak larang mengaji dia. Dia bertanya-tanya. Paham dah. Jadi dia tak sambung antara satu dengan lain. Jadi jangan cepat mengingkari kepada guru dia. Terus. Ketujuh, jangan dia berbisik dengan orang yang duduk di tepinya ketika gurunya memberikan pelajaran. Tak boleh menyinggung hati guru. Mungkin dia kata orang cakap cakap kau tapi guru tu tersinggung. Mungkin dia tahu sebab dia cakap dia jangan bercakap dengan kawan. Asal-asal dia bersyarat kita menyinggung hati. Guru ni macam doktor. Innal mu'allima wa tabiba kilahuma la yansahab idza huma al-qur'an. Guru dan doktor tidak akan mengeluarkan benda yang hebat kalau mereka tidak faham. Ibu kali ini doktor yang suami dia mau kita kena baik-baik dengan doktor sehingga dia pun berkhidmat kepada kita dengan semata dan sahabat semampu dia. Kita dengan guru keliling dia. Dia tak mau keluar daripada hati mutiara-mutiara. Cuma kita bagus. Mengeluarkan mutiara-mutiara. Orang yang berkeliling dengan doktor adalah merasakan sakit. Orang yang berkeliling dengan guru adalah merasakan kebodohan berbeda. Di dua ini kita nak pergi cari dan berhormati. Jadi murid mesti berhormati. Terus. Kelapan, jangan dia berpaling ke kiri dan ke kanan di hadapan gurunya, tetapi hendaklah dia menundukkan kepalanya dengan penuh tenang lagi beradab, seolah-olah dia sedang sembahyang. Kok ada Jibril kepada Nabi tengok hadis Jibril bersyukur. Karena Jibril yang datang menghadap kepada Nabi berpakaian serba putih, rambut dia sangat hitam kan? Hatta jalasa ila Rasulullah SAW Fa'asdala rubatayhi ila rubatayhi wa wada'a yadayhi ala fahidayhi. Jibril masih bertanya kepada dia tentang iman Islam ihsan kan? Dia duduk sembahyang, dia letak tangannya di atas kedua pahanya dan ada murid kepada itu sama itu. Pengaji di panjang tangannya. Tengok dia sebenarnya mana kalau mereka rasa ada itu. Di Papua, di bawah di masjid ada iman. Dengan ceramah tangan begini. Wah, tu kena letak bawah. Kita boleh dah
buat orang. Ada yang diberi tunjuk dan mengajarkan adab bagaimana murid di hadapan guru. Kalau macam ni lah kita tengok. Jadi bukan tak ada mampu, dia tak mampu kita lagi. Terus Kesembilan, jangan dia membanyakkan soalan kepada gurunya ketika dia letih. kita jawab kita terus. Kesepuluh, apabila gurunya berdiri, hendaklah dia berdiri untuk menghormatinya. 11, jangan mengikuti gurunya dengan perkataan atau soalan ketika dia bangkit dari majlisnya. Masa dia bangkit, jangan tanya lagi, dia duduk berhenti. Jangan tengok. Terus. Ke-12, jangan bertanya kepada gurunya di tengah jalan sehingga dia sampai ke rumahnya atau ke tempat duduknya. Ke-13, jangan lihat sangka terhadap gurunya apabila gurunya mengerjakan jahat yang pada zahirnya menyalahi ilmunya, yakni bukan menyalahi agama. Maka gurunya itu adalah lebih mengetahui dengan rahsia segala perbuatannya dalam hal ini. Dengan rahsia segala perbuatannya dalam hal ini, hendaklah ia mengganti akan perkataan Nabi Musa AS bagi Nabi Khidir AS, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Qala akhartaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Maksudnya, berkata Nabi Musa kepada Nabi Khidir, apakah engkau rosakkan kapal ini untuk engkau menenggelamkan semua penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perbuatan yang mudah. Padahal perbuatan Nabi Khidir itu adalah bagus. Cuma Nabi Musa tak faham. Macam kita ada engineer, orang tak faham. Dia nak membangun 10 tingkat. Dia kata, dan dia tuai bawah sana. Kita tak faham ni. Apa bangun bawah tanah ke? Kita tak faham. Engkau nak naik bawah, nak naik dah sudah. Dia kata bawah dulu di bawah. Buat kuat-kuat. Kau dia nak bina sebagainya. Kita tak faham. Engkau bawah siapa naik bawah? Kalau macam tu, dia tak faham strategi orang yang bina. Engineer ada di mana ya? Kau buat macam ni dulu. Kita bukan faham maksudnya. Ya, berada kan? Engineer faham dia. Kalau yang ini maksud dia. Kena macam ni dulu baru nak buat macam ni. Dan kita tak ada dua Allah. Tak faham? Itu benar dengan buku macam tu. Cara dia didik kita apa semua. Jadi kita kena punya program dia. Maka hendaklah ia mengingati bahawa sebenarnya dia yang bersalah pada keingkarannya itu, kerana ia hanya memandang hukum yang zahir pada sisinya sahaja. Pasal keempat, adab-adab dengan ibu bapa. Adab-adab seorang anak terhadap ibu bapa ialah: pertama, hendaklah ia mendengar dan mengikut segala perkataan ibu bapa. Kedua, hendaklah ia berdiri ketika ibu bapanya berdiri kerana menghormatinya. Ketiga, hendaklah ia menjunjung segala perintah keduanya. Keempat, jangan dia berjalan di hadapan keduanya. Kelima, janganlah dia mengangkat suara lebih tinggi daripada suara keduanya. Keenam, hendaklah dia memperkenankan panggilan keduanya. Ketujuh, hendaklah dia sentiasa menuntut keredaan keduanya. Kelapan, hendaklah dia bersikap tawaduk kepada keduanya. Kesembilan, jangan dia menyebut-nyebut jasanya kepada keduanya, dan jangan pula dia menyebut sebarang perkhidmatannya bagi keduanya. Kesepuluh, janganlah dia melihat kepada keduanya dengan pandangan penghinaan. Kesebelas, janganlah dia memasangkan mukanya di hadapan keduanya. Ke-12, janganlah dia musafir kecuali setelah mendapat izin daripada keduanya. Pasal kelima, adab-adab dengan seluruh manusia. Dan ketahuilah olehmu bahawasanya seluruh manusia selain daripada guru, murid dan ibu bapa adalah terbahagi kepada 3 ceraian. Ceraian yang pertama, orang yang tidak dikenali. Ceraian yang kedua, sahabat karib. Ceraian ketiga, orang yang kita kenali, yang dikenal sahaja, bukan sahabat karib. Ceraian pertama, adab-adab dengan orang yang tidak dikenali. Yang pertama, jangan engkau menyertai mereka di dalam percakapan yang kosong.
Yang kedua, jangan engkau mendengar perkataan mereka yang jahat-jahat. Ketiga, jangan engkau menghiraukan perkataan mereka pada menjahatkanmu. Keempat, hendaklah engkau menghindarkan diri daripada banyak berjumpa dengan mereka atau banyak berhajat kepada mereka. Kelima, hendaklah engkau memberi teguran dan nasihat terhadap pekerjaan mereka yang buka dengan cara yang lemah lembut kalau mereka bersedia menerima perkataan. Ceraian kedua, hadap-hadap dengan sahabat yang kawan karib. Apabila engkau mahu bersahabat, maka terlebih dahulu hendaklah engkau perhatikan dua perkara. Tugas pertama, cara memilih sahabat. Tugas kedua, cara menunaikan hak-hak persahabatan, yakni hadap-hadap bersahabat. Tugas pertama, cara memilih sahabat. Di dalam memilih sahabat, hendaklah engkau perhatikan syarat-syarat bersahabat. Maka jangan engkau bersahabat kecuali dengan orang yang layak untuk dijadikan sahabat. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini qalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalifu." Artinya, seseorang itu mengikut agama, yakni cara hidup sahabatnya. Oleh kerana itu, hendaklah seseorang kamu melihat terlebih dahulu siapakah yang patut dijadikan sahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dan Baihaqi. Maka apabila engkau mahu mencari sahabat yang engkau jadikan dia sebagai pembantu di dalam menuntut ilmu dan di dalam urusan agamamu dan duniamu, maka hendaklah engkau tuntut daripadanya yang engkau pastikan pada dirinya 5 syarat. Jadi 5 syarat ini yang kita mesti pandangkan kepada orang yang akan dijadikan sahabat karib, sahabat yang dekat dengan kita. Ada 5. Cuma begini pula, 5 ini kita kata mesti ada pada orang yang kita nak bersahabat. Yang sahabat kita ni pun dia nak pastikan 5 tu dekat kita. Macam cerita orang kahwin kan, kata dah jalan perempuan yang penuh syarat, harta ada, cantik ada, keturunan ada, agama ada. Itu cara dia perempuan yang syarat kita juga perempuan. Akhirnya gambar macam itu jumpa jumlah perempuan ini dia pula tak mau dia. Aku pun tadi dah kira yang semua syarat pula. Dia kata, kau nak cari yang cantik, kau nak cari yang cantik. Kalau perempuan kita lebih mau sini, boleh macam itu jangan boleh lah. Kan? Itu lah. Jangan cakap dia mesti yang kita tak mahu. Pastilah kita pandang-pandang. Kalau sudah berpandang lebih kurang. Macam perempuan yang kuat beragama, kita tak agama. Boleh macam itu tak apa. Jadi begitu juga syarat-syarat. Kita pastikan ada, tapi kita juga mesti memastikan betul ada dalam diri kita. Yang pertama orang yang pertama. Maka tidak ada kebaikan bersahabat dengan orang yang buruk, kerana akibatnya akan membawa kepada permusuhan dan menyakitkan hati. Dan paling baik yang engkau dapatkan daripadanya ialah engkau selamat daripada mudaratnya, sedangkan engkau berusaha untuk membawa manfaat kepadamu. Orang yang tidak pernah tahu, dia nak tolong kita pun menjadi mudarat kepada kita. Apakah lagi kalau dia memang nak beri mudarat kepada kita? Terus kerana musuh yang berakal itu lebih baik daripada sahabat yang buruk. Dalam hal ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, "Wala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu. Fakam min jahilin arda haliman hina wa akhwa. Yuqasul mar'u bil mar'i idza mar'u ma syaa. Wa lisyai'i ala syai'i maqayisu wa ashbah. Wa lil qalbi ala qalbi dalilun hina jalqa." Artinya, dan jangan engkau bersahabat dengan orang yang bodoh, jauhi akan dia. Berapa banyak orang yang jahil yang telah membinasakan orang alim ketika ia bersahabat dengannya. Jadi bersahabat, dia kadang-kadang menurunkan nilai kita, maruah kita. Anggap, kalau seorang kaum bersama-sama naik kereta dengan seorang artis perempuan yang nampak dia, kira-kira artis naik nama kan jatuh nama. Artis itu bagus, kerana untuk ulama.
cara memfitnah orang lain kan. Jadi duduknya pun kawan tak kena gaya banyak. Menjatuhkan harga diri. Terus seseorang itu akan dinilai mengikut ikatan sahabat yang dia berjalan dengannya. Kerana bagi segala sesuatu ada ukuran dan keserupaannya. Maka begitulah halnya hati yang menyerupai hati yang lain. Ia akan menunjukkan hubungan ketika ada yang pertemuan. ya hati adalah hati orang yang baik. Bila kita ni baik, jumpa orang baik itu kita tangkap. Dia jinak hati. Masa dia baik sama baik dia cuma tangkap. Dia macam ada besok Bluetooth, dia macam ada sama-sama masuk program. Dia orang baik, dia akan cepat jumpa orang baik. Macam orang jahat, dia faham orang jahat, cepat jumpa. Upak dada, dia tahu ni, yang ini dia ada dada. Dia ada cara, dia ada sebenarnya, ada cara itu. Orang jahat, dia clear orang jahat. Kalau macam ini makna ada benda ini. Orang jahat. Orang yang alim pun dia lupa, yang alim pun boleh jumpa. Dia ada, macam itu ada tarikan tertentu. Nabi kita bersabda, al-arwahu junudun jannah, faman ta'ala faman ta'ala, wa man ta'ala faman ta'ala. Roh kita dulu di alam arwah, dia berkelompok-kelompok. Kita dulu di alam arwah, belum jadi manusia, dia sudah berkelompok-kelompok. Yang mana dia berkawan di alam arwah, yang baik sama baik, bagi kalau dunia itu, dia akan berkawan baik. Kalau di sana dia tak kena, di sini dia tak kena. Duduk boleh bersama. Macam kita makan nuri pun, satu meja, dia orang tak kena gaya dengan kita. Tak sedap, makan pun tak sedap. Sembang pun tak kena gaya. Maksimum juta kita sekolah dia, tak kena gaya, sedap. Lain boleh cakap jenis air dengan gula kita. Dia tak main, dia tak rasa dia. Kalau itu kawan kita kena jaga. Kalau tak kena jaga, kalau kita nak cerita memakan semeja tak kena gaya rumah. Makan hasil kita susah. Sembang tak tangkap, kita tak hubung. Terus Kedua, orang yang baik akibatnya. Maka janganlah engkau bersahabat dengan orang yang jahat perangainya, iaitu orang yang tidak dapat mengawal dirinya ketika marah dan ketika dia dirangsang oleh nafsu syahwatnya. Dan Sayyidina Al-Qamah telah menghimpunkan segala akhlak yang baik dalam wasiatnya kepada anaknya ketika dia hendak mati. Al-Qamah berkata, wahai anakku, apabila engkau mahu bersahabat dengan seseorang, maka buatlah persahabatan dengan orang yang pertama, apabila engkau berkhidmat kepadanya, maka dia akan memelihara akan engkau. Kedua, apabila engkau bersahabat dengannya, maka akan bertambah nilai dirimu. Ketiga, apabila engkau ditimpa kesusahan, dia akan turut sama menanggung kesusahan. Keempat, apabila engkau menolong akan dia, nescaya dia akan membalas kebaikan. Kelima, apabila dia melihat akan kebaikan daripadamu, nescaya mengambil kira dia akan dia. Keenam, apabila dia melihat pada dirimu akan kejahatan, nescaya menutup dia akan dia. Ketujuh, apabila engkau berkata, nescaya membenarkan dia akan perkataanmu. Kelapan, apabila engkau usahakan akan sesuatu perkara, nescaya menolong dia akan engkau. Kesembilan, apabila engkau berselisih dengan dia pada sesuatu, nescaya melebih dia akan engkau. Dan berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, inna akhawal haq man kana ma'ah wa man yadurru nafsahu biyab'ah wa man idha raybu zamani sabda'ah syakkaka fika syakkahu biyajima'ah. Artinya, saudaramu yang sebenarnya ialah orang yang selalu menolongmu, yakni di waktu senang dan susah, dan dia sanggup berkorban kerana memberi manfaat kepadamu, dan dia sanggup memecahkan, yakni menyelerakan segala urusannya kerana menolong engkau dalam menghadapi bala dan ujian. Ketiga, orang yang soleh. Maka jangan engkau bersahabat dengan orang yang fasik, yang selalu mengerjakan dosa yang besar.